menonton channel saya daripada awal hingga sekarang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amarudi Indonesia. Terima kasih. Kita tak nyala api yang sini tak nyala. Malah dulu tak nyala. Sekarang kita dah servis yang ni. Tinggal yang ni dekat servis. Nyala kan? Yang ni tak nyala. Tak nyala. Okay. So kita nak tahu apa punca dia. Kita tengok bunyi tak ada. Tak nyala kan? Servis cara dia. Buka yang ni. Ini ada minyak. So kita kena cuci dulu ni. Cuci bagi air lalu cuci bagi air lagi. Kalau minyak-minyak tu sumbat dia apa dia, minyak-minyak yang sumbat gitu dia tak keluar air, tak keluar api. Ini macam batu api lah. Lerang. Bila lerang dia tak boleh macam. Okey. Ni tempat bakar dia ni, yang putih ni. Ini okey. Kita cuci malam, kita servis. Kita servis malam okey lah, yang nyala. Sekarang ni kita servis sini. Kita cuci je. InsyaAllah. Okey. Ni ada mandian ada ni. Minyak-minyak kan. Memang customer gitu nak minyak kan. Kita tak nak cakap dengan customer kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dah nyala. Ada basah lagi. Macam ni kita try dari bawah dia. Ni api dia tak sama ni. Api tak sama. Kalau api dia tak sama, kita dari bawah dia. Ada kita besar kecil kan. Kita alihkan ni dulu. Ya, ini kita letak sini. Okey. Kita alihkan dia. Kita angkat di bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat benda ni Okey. Angkat benda ni, kita adjust benda ni. Nak kita adjust benda bawah ni. Tu. Okey, kita try satu dulu. Tak macam ni. Angkat ni tak balik. Nombor 2. Okey. Jadi kita dah angkat adjust kan. So, kita angkat ni. Letak balik sini. Bismillah. Tak boleh. Boleh tukar. Panas lagi benda tu. Kalau ini masalah ataupun dapur bawah tu masalah. Sekarang benda ni masih sumbat lagi. So mungkin air dia tu dia tak boleh. Kalau air dia ada dia tak boleh. Dia sumbat. So cara dia kita tukarkan tengah ni. Masa kita tengah nyala ni kita tukarkan ni. Tukarkan ni. Kalau dia letak sini. Di tengah nyala tu letak ni. Kalau dia basah lagi tak nak nyala. Okay. So ni dia dah kering. Senang dia. Nampak? So, sekarang ni kita try sebelah. Sudah nyala. Tak apa. Sebab tu kering. Ini tadi basah. Tadi mula tak nyala tu sebab dia ada minyak. Minyak kat dalam ni. Ni. Minyak dalam ni kita cuci bagi kering. Kita masak balik. Alhamdulillah ni nyala. Sudah anda cuba. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amarudi Indonesia. Amika 8891 ataupun Amarudi Indonesia.
dekat YouTube dan dekat TikTok. Semua dah nyala. Nampak? Kita try tutup balik. On. Nyala. On. Dah nyala. Okay. So, dua-dua dapur dah boleh pakai. Okay. Orang kata dia tak nyala. Mula semalam dua-dua tak nyala. Kita buat tadi dah nyala ini. Kan kita buat ini. Okay. Orang tak cakap malam tadi tak nyala dulu. Orang cakap satu tak nyala, kita buat ini. Apa dulu ni tak nyala. Okay. Bye. Terima kasih semua pada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amorudin Asia, dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amorudin 891. Yang satu hati satu jiwa, kalimat la ilaha illallah. Siapa mengucap kalimat la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat. Jaya kalam ni, insya-Allah. Jangan lupa banyakkan mengucap kalimat la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Insya-Allah. Jumpa lagi di next video, next content. Thank you, bye bye. Jumpa lagi di next video.